Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita dapat teruskan lagi sesi tadabbur surah An-Naba, yang mana pada awal permulaan kelas tadi kita dah melihat secara umumnya apakah sifat-sifat ataupun apakah tema-tema yang sentiasa menghubungkan antara surah-surah dalam juzuk Amma ini. Dan rakamannya boleh dilihat di YouTube nanti, yang saya akan muat naik selepas kelas insya-Allah. Jadi malam ni kita akan teruskan dengan tadabbur kita untuk surah An-Naba. Dan surah An-Naba ini ada pelbagai nama, dan kebanyakan namanya ialah nama yang diberikan oleh para ulama. Surah yang kita baca ini antara namanya ialah surah An-Naba, iaitu berita. Surah Amma, iaitu daripada kalimah Amma Yatasaalun, juga dinamakan sebagai surah At-Tasaul, dan juga dinamakan sebagai surah Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat ini ialah awan yang menurunkan hujan. Bilangan ayatnya ada 40, dan surah ini berada dalam kategori surah Makkiyah, iaitu yang diturunkan pada fasa dakwah Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Dan surah ini ialah surah yang ke-78 dan menjadi surah pertama yang membuka juzuk yang ke-30. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam untuk merenungi surah An-Naba ini, perkara utama yang saya nak kongsikan di sini adalah huraian malam ini saya mengambil rujukannya daripada tiga kitab tafsir. Yang pertama ialah Fi Dhilalil Quran oleh Said Qutb. Dalam mukadimah juzuk 30 tadi saya dah sentuh panjang lebar berkenaan dengan huraian beliau berkenaan dengan tema juzuk 30. Dan saya juga merujuk uh, kitab Tafsir Al-Maqasidi yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasir Audah, di mana kitab ni masih lagi belum dicetak. Saya dapat dalam bentuk PDF daripada anak murid Syekh. Jazahullah khairan, semoga Allah beri kebaikan kepada beliau. Dan insyaAllah kitab ni akan terbit mungkin pada hujung tahun ini. Dan yang ketiga ialah saya merujuk At-Tafsir Al-Wadih oleh Syekh Mahmud Hijazi. Dan tiga inilah rujukan saya yang utama untuk kelas pada malam ini. So apa saja yang saya sebut dalam kelas ini, dia kembali kepada tiga tafsir yang saya sebutkan tadi. Okay, jadi yang pertama sekali ialah kita nak sentuh berkenaan dengan apakah tujuan utama surah ini. Okay. Ataupun kita sebutkan sebagai maqasid. Maqasid ialah tujuan. Setiap surah dalam Al-Quran dia akan ada satu tujuan yang khas ataupun yang istimewa yang menjadi tujuan surah itu. Nak capai apa? Nak berikan apa kepada kita? Dan kebanyakan usaha untuk mencari tujuan surah ini ialah usaha yang melibatkan ijtihad, iaitu usaha daripada para ulama untuk mengkaji surah itu dan melihat surah itu temanya apa. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW tidak memberitahu kita secara jelas setiap surah ni apa tujuan dia. Dan hikmahnya ada, di mana ia membuka ruang kepada para ulama untuk berijtihad. Masing-masing merenung Al-Quran dan masing-masing keluarkan apa yang mereka lihat sebagai tujuan utama surah itu. Dan pintu ni sentiasa terbuka untuk para ulama berijtihad, dan akan ada ijtihad-ijtihad yang baru dalam tafsir yang memberikan penjelasan tentang tujuan surah itu. Dan kalau mengikut Syekh Dr. Jasir Audah, berdasarkan tadabbur beliau, berdasarkan pemerhatian beliau, beliau merumuskan
Surah An-Naba ini tujuan dia adalah untuk inzarut taghin bil azab wa wa'dul muttaqin bil mafaz. Inzarut taghin bil azab wa wa'dul muttaqin bil mafaz. Yang mana maksudnya adalah tujuan surah ini adalah untuk memberi amaran kepada taghin, iaitu orang yang melampaui batas, tentang azab kepada mereka, dan memberikan janji kepada golongan muttaqin tentang kemenangan. Okey, ini tujuan surah ini. Maksudnya keseluruhan surah ni daripada awal sampai ke akhir, tujuan dia adalah untuk memberikan amaran kepada taghin, orang yang melampau, dan memberikan janji kepada orang yang muttaqin, iaitu orang yang bertakwa. Hmm. Dan kita lihat kan dalam surah ni, kita akan nampak dalam ayat yang ke 22, Allah sebut apa? Lit-taghina ma'aba. Bagi orang yang derhaka itu tempat kembali yang buruk, iaitu neraka. Dan itu untuk orang yang bertakwa, dalam ayat yang ke-31, innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, kemenangan. Jadi ini ialah tujuan surah ini, nak beri keamaran kepada orang yang melampaui batas tentang azab yang akan menimpa mereka, dan memberi janji kepada orang muttaqin tentang kemenangan buat mereka. Dan dua kelompok ini disebut jelas dalam surah ini yang saya bacakan tadi, iaitu pada ayat yang ke-22 dan juga ayat yang ke-31. Disebutkan dalam surah ini, dua kelompok ini. Dan surah ini tegaskan bahawa apakah akibat untuk setiap pilihan manusia yang manusia buat di dunia ini. Dan dia bukan hanya tentang hari kiamat semata-mata. Kalau ikut tujuan surah ini, surah ini nak tegaskan apa yang akan berlaku kalau manusia pilih kekufuran, dan apa yang akan berlaku kalau manusia pilih keimanan. Dan bukan hanya tentang hari kiamat semata-mata. Okay. Dan kata Syed Qutb rahimahullah, seperti mana yang kita sebut dalam mukadimah pengenalan juzuk 30 tadi, yang mana surah An-Naba ini adalah satu namudhaj kamil, contoh yang lengkap bagi surah-surah dan juzuk 30 secara keseluruhannya. Dari sudut hakikat-hakikat besarnya, ada berapa? 4 kan? Penciptaan awal, tanda-tanda alam semesta, gambaran hari kiamat, dan juga balasan dan juga nikmat. Jadi surah An-Naba ini memberikan satu contoh yang lengkap untuk bagaimana surah-surah yang lain juzuk amma ini sama dari sudut temanya, sama dari sudut topiknya, dari sudut penciptaan awal, dari sudut tanda-tanda alam semesta, dan juga gambaran hari kiamat, dan juga satu lagi ialah balasan untuk orang yang bertakwa dan juga balasan untuk orang yang ingkar. Okay. Surah ini kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Ini nombor yang kita boleh gunakan sebagai panduan lah untuk kita tadabbur. Yang mana ada 4 bahagian dalam surah ini. Yang ayat 1 hingga 5 ialah cetusan soalan. Soalan yang mengejutkan minda. Soalan yang mengejutkan manusia. Yang kedua ialah ayat 6 hingga 16, di mana pada bahagian ini Allah memberikan bukti dari alam semesta tentang benarnya ataupun tentang wujudnya hari kebangkitan. Itu pada ayat 6 ke 16. Kemudian pada ayat yang ke-17 hingga 30 ialah saat-saat pemisahan, hari pembalasan, dan juga realiti golongan taghin, iaitu golongan yang ingkar, yang melampaui batas. Kemudian pada ayat yang ke-31 hingga 40 dijelaskan keselamatan, iaitu kemenangan golongan muttaqin dan pilihan akhir manusia di hari akhirat, yang mana mereka yang ingkar itu, mereka nak jadi apa? Mereka nak mereka berharap kalau mereka tu menjadi tanah kan, tak hidup. Okay. So ni 4 pembahagian surah ni secara topiknya, 1 hingga 5, 6 hingga 16, 17 hingga 30, 31 hingga 40. Okay. Okay, kita pergi satu persatu bahagian ni. Ayat 1 hingga 5 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya?
tentang berita yang besar, berita kebangkitan manusia hidup semula menerima balasannya. Yang mereka ragu-ragu dan saling berselisihan mengenainya. Jangan, mereka akan mengetahui. Sekali lagi jangan, mereka akan mengetahui kelak. Ayat 1 hingga 5. Okay, jadi ini ialah permulaan surah An-Naba. Dia dimulakan dengan amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Dan kenapa dimulakan dengan ayat ini? Kenapa dimulakan? Sebab ini adalah pengingkaran yang dibuat oleh orang kafir, yang mana mereka menimbulkan persoalan tentang hari akhirat. Mereka menimbulkan persoalan tentang hari akhirat untuk mereka ingkarinya, dan juga mereka menolak kemungkinannya daripada berlaku. Ha. Yang mana pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika mana baginda berdakwah kepada mereka, mereka saling menimbulkan persoalan antara satu sama lain. Ya tasa'alun, kalimah tasa'al ialah merujuk kepada dua orang ataupun lebih yang saling bertanya-tanya, kan. Ha, tentang apa Nabi Muhammad SAW cakap ni? Tentang hari kiamat. Mustahil hari kiamat itu akan berlaku. Okay, itu gambaran yang mereka buat, kan. Dan kenapa Allah mulakan dengan soalan ni juga? Kan? Soalan ni, kata Syed Qutb, bukanlah soalan untuk mendapatkan jawapan. Bukan untuk dijawab. Ialah soalan untuk menimbulkan kehairanan, iaitu kenapa sesuatu yang sangat besar seperti ini, iaitu hari akhirat, masih lagi dipersoalkan oleh manusia. Jadi soalan pada ayat pertama ini, amma yatasaalun, tentang apakah mereka bertanya-tanya, bukan untuk kita jawab, tapi ialah untuk timbulkan kehairanan terhadap soalan mereka sendiri. Yang mana bagaimana perkara yang sangat besar, iaitu berkaitan dengan hari kebangkitan ini, masih lagi dipersoalkan oleh manusia. Itu maksud amma yatasaalun. Dan mereka tanya tentang apa? Anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang uh, berita yang besar. An-naba', kan? An-naba' ialah berita yang besar, berita yang agung, iaitu hari akhirat. Alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berada dalam keadaan saling berselisihan mengenainya. Dan perselisihan mereka itu bergantung kepada tahap keraguan mereka. Ada yang menolak sepenuhnya Al-Quran, tak menerima Al-Quran, dan ada yang menerima sebahagian Al-Quran dan menolak sebahagian yang lain. Beriman kepada Allah, atau beriman bahawa Allah menciptakan manusia, tapi mereka menolak hari akhirat. Dan ada juga manusia yang menolak dengan pelbagai cara. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Dan Al-Quran kata apa? Ya. Kalla saya'lamun. Quran kata tidak sama sekali, kan. Mereka pasti akan tahu hakikatnya sebenar, kan. Dan seperti saya sebutkan tadi, kan, tadi Allah tak menjawab soalan tadi, kan. Persoalan tu tak dijawab, kan. Dan cara Allah menjelaskan perkara ini ialah dengan dia memberikan ancaman yang lebih besar daripada jawapan. Pasti mereka ni akan tahu suatu hari nanti apakah kebenaran hari akhirat itu. Ini lebih menakutkan daripada jawab mereka ni akan diazab, contoh, kan. Kenapa Allah kata kalla saya'lamun? Sebab ini adalah lebih menakutkan daripada jawab kepada mereka ni akan dihancurkan ataupun mereka akan diazab. Okay. Harus saya berubah. Soalnya tak clear. Okay, saya cuba cek. Suara saya clear lagi tak? Testing. Okay, boleh respon kalau clear atau tak clear. Okay, mungkin internet kot. Boleh, mungkin connection. Sebab saya setakat tak ada apa-apa. Mic saya still on dan maksimum dia punya voice note. Okay. Terima kasih, jazakumullah khair. Okay. Okay. Amma kalla saya'lamun tadi, kan. Ia bukan satu perkara yang kecil, kan. Bila Allah respon pada mereka, bahawa mereka ni akan tahu. Soalan ni macam kita cakap dekat kawan kita, kan. Kawan kita tak percaya yang kita, contohlah, kita cakap sesuatu, kan. Kita cakap, tengoklah nanti, kau akan tahu macam mana kebenaran yang aku sampaikan itu. Ini cara Allah SWT menjawab mereka. Yang mana Allah tak jelaskan, yang mereka ni akan diazab
Sebab perkara itu menakutkan. Tapi yang lebih menakutkan ialah kalla sayalamun. Mereka akan tahu nanti. Dan diulang sekali lagi, summa kalla sayalamun. Dan pengulangan kalla sekali lagi, summa kalla sayalamun, nak menunjukkan peningkatan terhadap pengetahuan mereka itu. Intensity bertambah lagi kan. Kalla sayalamun tu dah tegas dah. Summa kalla sayalamun lebih lagi tegas daripada itu, yang mana pasti mereka akan tahu nanti apa yang mereka persisihkan itu ialah perkara yang sebenarnya yang akan berlaku, iaitu hari akhirat. Okay, ini dimasukkan dalam ayat 1 hingga 5. Amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya. Soalan ini adalah untuk menimbulkan keheranan kepada soalan mereka sendiri. Bagaimana perkara yang sangat besar ini masih lagi dipersoalkan, dan apa yang mereka persoalkan itu iaitu An-Naba'ul Azim. An-Naba'ul Azim ialah perkabaran yang agung, iaitu hari akhirat, yang mana mereka sentiasa berada dalam keadaan yang mengingkari. Ha. Dan hmm, menarik disebutkan dalam tafsir Al-Maqasidi oleh Syekh Tajassi Audah. Kalau tadi saya sebutkan orang yang bertanya tentang hari akhirat tadi tu ialah orang yang kafir kan. Tapi kalau mengikut Syekh Tajassi Audah, hafizahullah, semoga Allah memelihara beliau, beliau melihat sebenarnya ada dua golongan yang bertanya tentang hari akhirat. Tadi yang saya sebut tadi pendapat mufassir yang lain, ahli tafsir yang lain, yang mana mereka melihat persoalan tentang hari akhirat ni ditimbulkan oleh siapa? Oleh orang yang ingkar atau orang yang kafir. Tapi menurut Syekh Dr. Jasir Audah, beliau kata sebenarnya ada dua kumpulan yang bertanya tentang hari akhirat. Kumpulan yang pertama ialah yang mengingkari hari akhirat, yang mana mereka bertanya untuk mencabar dan juga untuk mengejek. Ini ialah golongan yang pertama, golongan ingkar. Tapi ada golongan kedua yang bertanya, iaitu golongan yang beriman dengan hari akhirat. Tapi mereka bertanya kerana apa? Kerana nak tahu tentang masa berlakunya hari akhirat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, seorang lelaki tanya Nabi SAW, seorang lelaki tanya Nabi, mata sa'ah, kan? Bilakah hari kiamat? Dan Nabi SAW tanya, apa yang kau telah persiapkan untuknya? Nabi arahkan balik soalan tu kepada persediaan. Apa yang kau persiapkan untuk hadapi hari akhirat? Bukan untuk mendapatkan tarikh ataupun masa bila akan berlaku. Jadi, kata Syekh Dr. Jasir Audah, ayat amma yatasaalun anin naba'il azim ialah untuk mengarahkan orang yang bertanya itu, sama ada orang yang ingkar supaya dia bertaubat, ataupun golongan yang beriman supaya memperbanyakkan amal. Sebab soalan tentang hari akhirat ni bukan hanya ditanya oleh orang yang ingkar, tapi juga ditanya oleh orang yang beriman. Seperti mana dalam hadis riwayat Anas bin Malik, seorang lelaki tanya kepada Nabi mata sa'ah, dan Nabi jawab balik ataupun Nabi tanya balik, apa yang telah kau persiapkan untuk hari akhirat, supaya apa? Supaya menambahkan amal. Pak di sini. So ada dua golongan Dan kalla sayalamun thumma kalla sayalamun, seperti yang saya sebutkan tadi, ialah untuk memberikan penegasan dari sudut peringatan itu. Okay. Dan kemudian ancaman yang berganda kan. Saya letak ancaman yang berganda, ancaman yang berperingkat. Dan kemudian pada ayat yang ke-6 hingga 11, 6 hingga 16, maaf, Allah Subhanahu Wa Taala membawa kita untuk beralih sebentar ataupun tinggalkan sebentar persoalan tentang hari akhirat itu, dan Allah membawa kita untuk melihat tanda-tanda pada alam semesta ini yang membuktikan adanya pencipta yang merancang langit dan juga bumi, yang tidak akan membiarkan manusia tanpa hisab. Okay. Jadi tujuan ataupun maqasid daripada bahagian ini, iaitu ayat 6 hingga 16, dekat bahagian ni 6 hingga 11 sampai 16. Okay. Ayat 6 hingga 16, tujuan dia ialah untuk menunjukkan bukti melalui alam semesta, melalui penciptaan langit dan juga bumi, melalui penciptaan manusia, yang mana pencipta yang telah pun mencipta dunia ini dengan penuh sempurna pasti tidak akan biarkan manusia ini tanpa hisab. Jadi kita akan tengok macam mana bahagian ini membuktikan perkara ini. Okay. Jadi tadi ayat 1 hingga 5 ialah persoalan tentang hari akhirat. Okay. Dan sekarang seolah-olahnya kita beralih sebentar daripada topik itu, tapi sebenarnya nanti kita akan kembali semula kepada persoalan hari akhirat itu nanti pada bahagian yang seterusnya. Jadi pada ayat 6 hingga 16 ini,
Kalau kat slide ni ayat 6 hingga 11 lah, saya bahagikan dua. Um, Allah menunjukkan bahawa alam semesta ni penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan adanya pencipta. Dan kata Syed Kutub, bahagian ini ialah bahagian yang seolah-olahnya ialah seperti satu rombongan hujah. Kataan yang digunakan ialah seolah-olah adanya satu rombongan hujah yang datang berterusan, yang bertalu-talu, yang tak memberikan kita ruang pun untuk bernafas. Sebab apa? Sebab kalau kita baca ayat ni, pada ayat yang ke-6 hingga 16, bukti itu ataupun hujah itu datang bertalu-talu. Alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Semua ni ayat yang ke-6 hingga ke-16 ni ialah hujah yang datang bertalu-talu yang menyebabkan kita tidak sempat pun untuk bernafas, sebab datang dengan sangat banyak, yang membuktikan bahawa dunia yang kita hidup sekarang ni sebenarnya ada pencipta yang menciptakan alam ni, dan dia takkan biarkan manusia ni berlalu tanpa sebarang hisab atau sebarang pertanggungjawaban. Okey, kita akan tengok satu persatu nanti. Yang pertama sekali disebutkan di sini ialah Allah SWT menyebutkan bumi sebagai mihada. Alam naj'alil arda mihada. Dan kami telah menjadikan, bukankah kami alam naj'al, bukankah kami telah jadikan bumi ini satu tempat yang selesa untuk hidup. Mihada ialah selesa dan juga diterjemahkan sebagai hamparan. Bumi ini sebagai hamparan. Okey. Yang mana bukti pertama yang Allah berikan untuk menunjukkan wujudnya pencipta ialah apa yang kita dapat lihat dan juga dapat dirasai oleh semua manusia. Tak kisah dia datang daripada masyarakat yang maju atau masyarakat yang mundur. Mereka dapat lihat satu perkara, iaitu bumi ni berada dalam keadaan yang dihamparkan untuk manusia hidup. Yang mana kalau berlaku sesuatu perkara yang mengubah reka bentuk bumi ni, dia akan jadi tempat yang tak layak ataupun tak sesuai untuk hidup. Okay. Okay, jadi kata Syekh Jasir Audah, hafizahullah, tujuan ayat yang ke-6 ini, alam naj'al al-ardha mihada, tujuan dia ialah untuk menegakkan hujah bahawa Tuhan yang mampu untuk menjadikan bumi ni sebagai satu hamparan yang selesa untuk manusia hidup, mampu untuk meletuskan bumi itu dan mampu untuk keluarkan isi perut bumi itu pada hari akhirat. Kalau manusia nampak bumi ini mampu untuk diciptakan dalam keadaan yang terhampar, yang penuh keselesaan, yang penuh dengan kemudahan, pastilah Allah juga mampu untuk keluarkan manusia daripada perut bumi dan kembalikan mereka semula untuk hari akhirat. Okay, itu ayat yang ke-6. Alam naj'alil ardha mihada. Dan kemudian yang kedua ialah wal jibala autada. Dan kami telah menciptakan gunung ganang sebagai pasaknya, sebagai pasak bumi. Yang mana gunung ganang bertindak sebagai akar yang menstabilkan bumi daripada kegoncangan dan juga daripada perkara yang dapat mengganggu keseimbangan bumi. Itu peranan gunung, kan? Okay. Yang seterusnya Allah memberikan bukti lagi ialah wa khalaqun wal jibal autada wa khalaqnakum azwaja. Yang mana Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan berpasangan, kan? Dan kenapa disebutkan tentang berpasangan? Sebab apa? Sebab ini adalah bukti yang paling kuat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua makhluk ada pasangan, hanya Allah sahaja yang tunggal, yang tidak ada pasangan. Sebab itulah diberikan ayat yang ke-8 ini yang menyentuh tentang Allah menciptakan manusia ni berpasangan. Sebab apa? Sebab semua makhluk, kan, dia akan ada pasangan dia, sama ada negatif atau positif, jantan atau betina, lelaki atau perempuan. Hanya Allah sahaja yang tunggal, yang esa, yang tidak berpasangan, yang tidak memerlukan pendamping. Jadi penciptaan manusia ni dalam pasangan
Ini adalah bukti yang paling besar untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahajalah, hanya Allah sahaja yang esa dan juga tunggal. Okay. Kemudian pada ayat yang ke 9 tadi, wa khalaqnakum azwaja, ialah keadaan manusia diciptakan dalam keadaan berpasangan. Yang seterusnya ialah Allah menjadikan tidur sebagai istirahat. Wa ja'alna naumakum subatan, kami jadikan tidur kamu sebagai istirahat. Nah, kalimah yang digunakan di sini ialah subat. Subat. Dalam bahasa Arab, kalimah subat ni sebenarnya ialah yang memisahkan ataupun memutuskan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Okay. Dia kenapa tidur dinamakan sebagai subat? Sebab tidur ni adalah satu keadaan yang sangat unik dan juga sangat ajaib, kan? Yang mana ialah tidur ialah keadaan antara mati dan juga hidup. Ha, antara mati dan juga hidup. Dan tidur juga ialah bertujuan untuk memberikan kekuatan dan juga berikan kesegaran kepada manusia. Dan tidur juga ialah perkara yang mana menjadi anugerah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada para sahabat ketika perang Badar dan juga perang Uhud. Yang mana mereka rasa mengantuk dan mereka tidur, dan tidur itu memberikan kekuatan kepada mereka. Jadi, kalimah subat dalam ayat ni bermaksud memutuskan. Sebab tidur ni sebenarnya ialah satu kematian kecil yang memutuskan kita daripada dunia. Okey. Tu ada kalimah lain lagi. Saya cuba cek. Okay. Itu ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9. Wa ja'alna al-laila libasa. Kemudian selepas Allah menceritakan atau memberitahu tentang dia menciptakan tidur sebagai istirahat, dia memberitahu yang dia menjadikan malam sebagai pakaian. Dan makna pakaian di sini ialah secara fizikal dan juga secara uh, abstraknya, secara maknanya. Yang mana malam menjadi penutup secara fizikal yang melindungi kita daripada perkara yang sepatutnya ditutup, rahsia dan sebagainya. Dan juga menjadi penutup secara maknanya untuk menutup aktiviti yang memerlukan ketenangan dan juga ketutupan. Jadi, sebab tu malam dinamakan sebagai libas, kan? Pakaian. Malam sebagai pakaian. Sebab apa? Sebab pakaian, tugas dia adalah untuk menutup jasad, kan? Menutup badan kita daripada dilihat oleh orang lain. Dan malam itu juga tugasnya, iaitu untuk menutup dan juga untuk melindungi manusia dan menjaga manusia daripada perkara yang mungkin boleh akan membahayakannya, dan juga memberikan kelihatan kepada manusia pada waktu malam. Dan kemudian selepas menyebutkan tentang malam, Allah ceritakan tentang bagaimana dijadikan siang ni sebagai ma'asya, iaitu sebagai kehidupan. Ini adalah satu, orang kata apa, keserasian antara malam dan juga siang, kan? Malam dan juga siang. Malam ialah subat, siang ialah untuk ma'ash, untuk mencari kehidupan. Okay. Dan kemudian selepas Allah menyebutkan padanan ataupun keserasian antara siang dan juga malam, Allah SWT mengarahkan manusia untuk melihat langit pula. Dan langit ini menjadi bukti bahawa adanya pencipta yang mencipta dengan penuh kesempurnaan, dan pencipta itu tidak akan biarkan manusia tanpa sebarang pertanggungjawaban. Okay. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami membina di atas kamu 7 langit dengan kukuh. 7 langit dengan kukuh. Maksud sab'a shidad, kata Syekh Kutub, 7 lapisan langit itu adalah maksud yang hanya Allah SWT sahaja yang tahu. Apa yang dimaksudkan dengan 7 langit itu? Boleh jadi ialah 7 galaksi, boleh jadi juga 7 lapisan yang kita tidak pernah tahu hakikatnya sebenar. Tetapi yang penting di sini adalah kita tahu yang langit ini dicipta dalam keteguhan dan juga dalam kekuatan yang
Tidak akan mungkin runtuh dengan sendirinya melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimaksudkan dengan sab'an shidada, langit yang kukuh. Dan kemudian Allah menjadikan matahari yang terang benderang. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan kami jadikan matahari yang terang benderang. Dan kalimah siraj yang digunakan dalam ayat ni sangat tepat. Sebab apa? Sebab siraj sebenarnya ialah lampu ataupun pelita. Apa yang ada pada pelita? Dia ada pembakaran, dia ada cahaya, dan juga dia ada haba kan. Dan matahari secara sifatnya adalah seperti lampu kan. Ada cahaya, ada pembakaran yang panas, dan juga ada haba. Dan juga matahari juga ialah penyebab kepada terjadinya awan melalui proses penguapan, evaporation, air laut naik ke atmosfera, naik ke langit. Kemudian turun sebagai hujan. Daripada hujan itulah lahirnya ataupun tumbuhnya bijirin, tumbuh-tumbuhan dan juga kebun. Okay. Jadi nampak tak bagaimana ayat ni sebenarnya disusun dengan sangat indah kan? Wa ja'alna sirajan wahaja. Allah sebut tentang matahari, yang mana matahari juga ialah yang menyebabkan adanya awan melalui proses penguapan. Selepas daripada itu Allah sebut tentang awan yang menurunkan hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan daripada mu'sirat, iaitu daripada awan air yang turun mencurah-curahkan. Air turun secara mencurah-curah. Okay. Saya cuba tengok tak saya lain. Okay. Jadi, kenapa disebutkan tentang semua penciptaan ni? Semuanya adalah untuk menyedarkan kita, bukankah Tuhan yang menghidupkan rantaian ini daripada langit, matahari, hujan dan menumbuhkan kebun, mampu untuk hidupkan manusia. Kalau kita melihat bukti-bukti yang Allah berikan ni, kita akan rasa pelik dengan bagaimana ada manusia yang boleh mengingkari berlakunya hari akhirat. Sedangkan bukti tentang hari akhirat itu ada di depan kita kan. Okay. Sambung lagi. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Daripada air turun dari langit itu, Allah tumbuhkan daripadanya biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan juga kebun-kebun yang rendang, yang lebat. Okay. Jadi ini satu proses kan, satu proses daripada langit, adanya matahari, adanya awan dan juga hujan, dan juga ada kebun yang tumbuh daripada air hujan itu. Jadi kalau kita tengok kitaran yang berlaku setiap masa ini, tidakkah ini menunjukkan sebenarnya yang Allah yang mampu buat semua ini mampu untuk menghidupkan manusia selepas kematian. Jadi ayat 6 hingga 16 ni sebenarnya bukanlah satu perkara yang berbeza daripada ayat 1 hingga 5. Kalau 1 hingga 5 tadi berbicara tentang hari akhirat. Tapi ayat 6 hingga ke 16 ni sebenarnya meneruskan perbicaraan tentang hari akhirat. Cuma kita dibawa untuk melihat bukti itu depan mata kita. Melalui bumi yang dihamparkan, melalui gunung yang menjadi pasak, melalui penciptaan lelaki dan juga perempuan, melalui tidur, melalui pakaian dan juga kehidupan, melalui kitaran yang berlaku setiap hari kan. Jadi sebenarnya tidak ada satu perkara yang terpisah pun antara ayat-ayat ini. Jadi bila kita baca Quran kadang-kadang, soalan kita melihat ayat tu satu persatu, kita tak nampak hubung kait antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Betul tak? Kita baca Quran, kita akan faham Quran tu berdasarkan satu ayat saja terjemahannya. Tapi kita tak pernah pun melihat apa hubung kait antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Tapi kalau kita lihat dengan cara ni, insya-Allah kita akan nampak surah An-Naba khususnya ialah sebagai satu bangunan yang lengkap daripada awal sampai ke hujung kan. 1 hingga 5, 6 hingga 11, 12 hingga 16 semuanya membina hujah yang mengukuhkan antara satu sama lain. Okey. InsyaAllah masih boleh bertahan lagi, insyaAllah. Nampak dah semakin berkurang. Tapi tak apa, kalau yang penat atau mengantuk, insyaAllah jangan risau, boleh dengar rakaman nanti. So kalian masih lagi boleh bertahan, sama-sama lah kita bertahan sampai ke penghujungnya insyaAllah. Okey, jelas kenapa ada ayat 11 hingga 16 di sini? Selepas ayat cerita tentang kepelikan orang yang menolak hari akhirat, sebab inilah bukti yang mana
Di depan mata kita nampak dah setiap hari, bumi, langit, bintang, semuanya dicipta dengan penuh kesempurnaan. Takkanlah Tuhan yang mampu mencipta semua ni tak mampu untuk hidupkan manusia. Dan takkanlah manusia ni akan dibiarkan tanpa sebarang pertanggungjawaban. Takkanlah manusia ni sama semuanya. Orang yang buat baik pun sia-sia, orang yang buat jahat pun sia-sia. Takkanlah macam tu kan. Mesti ada hari akhirat yang Allah akan balas semua perbuatan. Kita akan sedar ni bila kita renungkan bahagian 11 hingga 16 ini. Okey, jelas Okey, seterusnya ayat yang ke-17 hingga ke-20 kita kembali semula kepada perbicaraan tentang hari akhirat, hari kiamat tadi. Yang mana kita dah berehat sebentar, kita dah alihkan pandangan kita sekejap untuk lihat bukti yang menunjukkan akan berlakunya hari akhirat. Ayat ke-17 hingga ke-20 kita akan melihat permulaan kepada hari akhirat. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fi as-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Kalau kata apa? Pada ayat yang ke-17, Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu, yaumal fasl, hari yang memberikan pemisahan itu ialah terjadi pada waktu yang ditetapkan, iaitu pada hari yang ditiupkan sangkakala dan kamu datang dalam keadaan yang berduyung-duyung, berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukakan pintu langit dan uh, pintu langit itu kelihatan pecah. Hmm. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung diterbangkan seolah-olahnya akhirnya menjadi seperti bayangan yang tak pernah wujud. Okay. Jadi pada ayat ke-17 hingga 20 ni Allah membawa kita untuk melihat apa yang akan berlaku apabila berlakunya hari kiamat. Tadi kita lihat kesempurnaan alam kan. Sebenarnya Allah cipta alam ni dengan penuh kesempurnaan, penuh keindahan. Tapi apa yang berlaku selepas itu ialah alam ni akan hancur. Apa yang kita lihat sebagai kukuh, sebagai teguh, sebagai satu sunnatullah ataupun sebagai perkara yang tetap yang akan berulang berlaku pada hari akhirat, ia akan hancur. Okay. Tadi kita lihat kan, langit tu terbina kukuh, sab'an shidada. Tapi dalam bahagian ni Allah kata apa? Wa futihadis sama' fakanat abwaba. Langit terbelah terbuka. Seolah-olah ada pintu-pintu yang keluar daripada langit. Yang menunjukkan langit tu dah pecah. Tadi kita lihat gunung yang bersifat autada, yang menstabilkan bumi. Tapi pada bahagian ni Allah gambarkan bagaimana gunung tu lenyap dan terbang menjadi debu dan juga bayangan sarab, yang sepertinya tak pernah wujud. Dan Allah kata apa pada ayat ni? Kana miqata. Kalimah yang digunakan ialah kana miqata. Inna yawmal fasl kana miqata. Kana miqata, kana, kalimah kana itu menunjukkan perkara itu dah pun ditetapkan, dah pun berlaku. Bukan sesuatu yang baru ditetapkan. Hari akhirat tu dah ditentukan, sudah pasti dan juga sudah pun tertulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimasukkan dengan kana miqata. Okey. Okey. Dan kemudian manusia akan datang dalam gambaran secara berkumpulan. Yauma yunfakhu fis-sur, ketika mana sangkakala itu ditiup, kamu akan datang dengan berduyung-duyung kan. Akan datang secara berkumpulan-kumpulan. Seluruh manusia dari setiap zaman, dari setiap kubur, dari setiap tamadun, semua akan bangkit secara serentak. Mereka yang tersembunyi ataupun terkubur di bawah tanah secara bergenerasi hadir dalam satu saat, serentak semua. Berapa ramai kita tak dapat nak bayangkan. Dari mana mereka datang? Dari semua sudut bumi. Ke mana mereka menuju? Mereka menuju ke tempat yang Allah tetapkan, iaitu di padang mahsyar. Okay. Wa futihadis sama' fakanat abwaba. Langit terbuka menjadi pintu-pintu. Mana langit yang kita lihat kukuh, yang terbina dengan penuh keteguhan ni, tiba-tiba pada hari itu akan retak, akan hancur, akan terbelah dalam gambaran yang kita takkan pernah nampak sebelum hidup ini. Dan gunung yang menjadi tanda kekuasaan tadi, akhirnya akan hancur dan jadi bayang-bayang.
Dunia yang kita nampak sekarang ni semuanya akan hancur. Okay, dan kata Syed Kutub berkenaan dengan tiupan sangkakala, kita tak perlu nak bahaskan bagaimana sangkakala itu akan ditiupkan. Kita tak tahu bagaimana dan kita tak perlu sibuk untuk fikirkan bagaimana sangkakala itu akan ditiup, sebab perkara itu ialah perkara yang Allah tak jelaskan. Ha. Apa yang kita perlu renungi adalah apakah kesan daripada tiupan sangkakala itu, iaitu manusia akan datang berkumpulan. Okay. Okay. Menariknya di sini juga disebutkan ialah kalimat afwaja tadi kan. Fatatuna afwaja. Kata Syekh Jasir Audah, kalimat afwaja ni juga merujuk kepada pemisahan itu sendiri kan. Tadi kita baca inna yaumal fasl, sesungguhnya hari pemisahan ataupun hari keputusan. Dan manusia pada hari itu akan terpisah mengikut kumpulan masing-masing yang serupa amal mereka. Manusia ni akan dibangkitkan dalam keadaan yang mana mereka ni akan bersama-sama orang yang sama amalan dengan mereka. Kalau orang tu, na'udzubillah, kaki minum arak, dia akan dibangkitkan dengan orang yang mabuk, orang yang minum arak. Kalau dia kaki ataupun dia orang yang melazimi perbuatan jahat yang lain, dia akan dibangkitkan dengan kumpulan itu. Dan kalau orang tu beriman dan juga amal soleh, dia akan bangkitkan dengan orang yang beriman dan juga amal soleh. Maksudnya manusia pada itu akan terpisah mengikut amalan masing-masing. Itu yang dimaksudkan afwaja. Dan juga sarabah, iaitu yang disebut sebagai gunung tadi tu kan. Wasiratil jibal fakanat sarabah. Kalimah sarabah menurut Syekh Jasir Audah ada dua kemungkinan maksudnya di sini. Tafsirannya di sini. Ini tafsiran yang baru, yang menarik yang saya jumpa. Yang mana yang kita faham tadi ialah gunung tu akan hancur kan. Jadi sarab, jadi debu atau jadi bayang-bayang yang lenyap. Hanya bayang-bayang saja ataupun hanya debu. Tapi ada satu tafsiran lagi yang disebutkan di sini ialah fakanat saraba, ialah bermaksud gunung-gunung di dunia yang kita tengok sekarang ni sebenarnya sudah pun keadaan ni ialah seperti debu. Sebab tu dia gunakan kalimah kana. Kana ni dah menunjukkan dah berlaku. Fakanat saraba. Sebab apa? Sebab gunung-gunung kita lihat sekarang ni, walaupun nampak kukuh, nampak teguh, sebenarnya kekuatannya datang daripada faktor yang boleh lenyap bila masa bila Allah perintahkan perkara itu berlaku. Okay, faham? Tadi, maksudnya tadi ialah pada hari akhirat, gunung-gunung yang teguh ni sebenarnya akan hancur, akan berterbangan, jadi debu. Tapi satu lagi tafsirannya adalah gunung-gunung yang sekarang ni pun yang kita nampak teguh itu sebenarnya hanya teguh sebab Allah yang beri kekuatan. Bila tiba masanya dia akan hancur dan tak pernah teguh pun dalam keadaan dia asalnya itu. Itu maksudnya. Jelasnya di sini 17 hingga 20 ni kita dah kembali semula kepada hari akhirat. 1 hingga 5 kita melihat persoalan yang ditimbulkan adanya manusia yang meragui hari akhirat. Ayat 6 hingga ke 16 Allah bawa kita untuk lihat bukti-bukti di depan mata kita dengan hujah yang bertalu-talu yang menunjukkan adanya pencipta, adanya hari akhirat. Ayat 17 hingga 20 ni kita kembali semula kepada hari akhirat untuk lihat apa yang akan berlaku dan kita melihat peralihan atau perubahan yang besar terhadap dunia yang kita lihat sekarang. Langit yang kukuh terbelah, gunung yang stabil terbang. Itulah hari yang dinamakan sebagai Yaumul Fasl, yang telah pun tertulis, yang pasti akan berlaku dan manusia akan datang mengikut amalan masing-masing. Mereka akan dibangkitkan dengan siapa yang mereka cintai di dunia dulu. Kalau mereka tu cintai orang yang bermaksiat, dia akan dibangkitkan dengan orang yang bermaksiat. Kalau dia cintakan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan juga orang yang soleh, dia akan dibangkitkan dengan orang yang dicintai. Okay. Kemudian, okay. Tengok jam dulu. Okay, insyaAllah boleh lagi. Kita cuba sikit lagi. Okay. Okay, kemudian, pada ayat yang ke-21 hingga 30, di sini Quran membawa kita untuk melihat apakah yang akan berlaku kepada golongan taghin, iaitu orang yang kufur ingkar, orang yang melampaui batas. Firman Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa
جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Okay. Ni ayat yang ke-21 yang 30 ni semuanya menceritakan perakhiran untuk golongan taghin, iaitu golongan yang melampaui batas. Yang pertama sekali kita baca apa? Inna jahannama kanat mirsada. Okay. Sesungguhnya neraka jahanam telah pun disediakan. Inna jahannam kanat mirsada. Neraka adalah tempat yang sedang mengintai. Mirsad. Mirsad ni ialah, kata Syed Kutub, ialah gambaran yang sangat menakutkan dan juga gambaran yang sangat mendebarkan dan juga gambaran yang sangat hidup tentang neraka. Yang mana kata Syed Kutub, kalimah mirsad ini ialah tempat yang sedang mengintai orang yang akan masuk ke dalam neraka. Soalan neraka ni sedang melihat kita dan juga melihat orang yang ingkar. Inilah tempat mereka yang akan kembali. Neraka sedang menunggu, memerhatikan dan juga bersiap sedia untuk menyambut orang yang akan masuk ke dalamnya. Dan manusia di dunia ni seolah-olah sedang berjalan di atas bumi, dan orang yang ingkar, destinasi yang akan mereka pulang ialah neraka. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguhnya Jahannam atau api neraka itu sedang memerhatikan, sedang bersedia untuk menyambut siapa? Lit-taghina ma'aba, iaitu kepada orang yang melampaui batas yang akan menjadi tempat kembali mereka. Dan kata Al-Imam Al-Biqai, ini tafsir yang menarik yang saya baca, yang mana saya kena, tak, saya lupa, saya kena check takut saya salah mungkin. Saya teringat tafsir saya. Betul, eh? Hmm. Okay. Kata Imam Biqai, kenapa dinamakan um, neraka ni sebagai ma'ab, iaitu tempat kembali untuk orang yang ingkar? Kenapa ma'abah, tempat kembali yang muktamad? Sebab Allah SWT memang menjadikan neraka ni, kata Imam Biqai, Allah memang telah jadikan neraka ni untuk diisi dengan jin dan juga manusia. Tapi dengan kemurahan dan juga rahmat Allah SWT, diberikan kepada manusia ni potensi untuk keluar dari neraka Jahannam dan potensi untuk menjauhi neraka, iaitu melalui fitrah mereka dan juga melalui Allah turunkan kitab-kitab suci serta mengutus para rasul. Jadi manusia ni melalui potensi dan juga anugerahnya itu sebenarnya mengeluarkan mereka daripada sana. Tapi yang malangnya adalah kebanyakan manusia tak menggunakan potensi itu. Mereka mendustakan kitab-kitab yang Allah turunkan dan mereka mendustakan nabi-nabinya. Okay, jadi kata Imam Bukhari, kenapa dinamakan lit-taghina ma'aba? Kenapa neraka itu dinamakan sebagai tempat kembali? Sebab Allah memang menciptakan neraka itu untuk dihuni oleh manusia dan juga jin. Tetapi Allah berikan peluang dan juga rahmatnya untuk manusia ni, setiap manusia dan juga jin ni lepaskan diri mereka daripada neraka. Tapi untuk orang yang tak berusaha untuk lepaskan diri daripada neraka, neraka ialah ma'ab untuk dia, iaitu tempat kembalinya. Okay, nampak, eh? Ma'abah adalah tempat kembali yang ironi yang menakutkan mereka sebabkan mereka tak berusaha untuk lepaskan diri daripada neraka. Hmm. Labithina fiha ahqaba. Allah kata apa tentang keadaan mereka? Mereka akan hidup dalam neraka ni untuk tempoh yang berulang-ulang. Labithina fiha ahqaba. Berkurun-kurun lamanya, ahqab. Ahqab ialah berkurun, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah selepas habis satu tempoh itu akan berterusan lagi untuk mereka. Tidak akan pernah habis. Bukan maksudnya mereka akan, ini untuk orang yang masuk ke neraka selama-lamanya lah. Bukan orang yang masuk neraka dan kemudian masuk ke syurga. Inilah untuk orang kufar yang mereka akan kekal dalam neraka. Mereka akan berada di sana labithina fiha ahqaba. Mereka akan hidup dalam neraka itu berkurun-kurun lamanya. Selepas habis satu tempoh yang baru akan bersambung untuk mereka sampailah bila-bila tanpa sebarang penghujung, kan. Okay. Labithina fiha ahqaba. Seterusnya ayat ke-24, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Dan mereka tidak merasai sesuatu pun dan dalam neraka itu melainkan mereka tidak
merasai dalam neraka itu sebarang kesejukan dan juga sebarang minuman, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air mendidih yang membakar tekak dan juga perut, itulah kesejukan untuk mereka, dan nanah yang mengalir dari tubuh yang terbakar itulah minuman mereka. Kan? Itu maksud ayat ni. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tak merasai kesejukan melainkan air yang mendidih yang membakar, dan mereka tidak minum melainkan nanah yang keluar daripada tubuh manusia-manusia di dalam mereka. Wali'adzubillah. Semoga Allah lindungi kita. Ni nak menggambarkan betapa teruknya azab yang menimpa mereka, yang mana mereka tak rasa sejuk dan juga tak minum melainkan air yang mendidih, dan juga tidak minum melainkan nanah yang mengalir. Dan Allah kata lepas tu, jazaan wifaqah. Ini adalah balasan yang wifaqah, yang sesuai, yang tepat dengan perbuatan mereka, kan. Hmm. Okay, jadi kenapa Allah menyebutkan jazaan wifaqah? Nak menunjukkan di sini ialah betapa Allah SWT tak menzalimi mereka pun. Mereka lah yang memilih untuk berakhir ke dalam neraka, kan. Dan Allah menyebutkan perbuatan mereka, apa yang mereka buat dulu pada ayat yang seterusnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mana mereka ini tidak mengharapkan atau tidak berharap kepada uh, hisab, iaitu kepada hari perhitungan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat kami dengan sangat besar pendustaan mereka itu. Kalimat kidzaba ialah penegasan yang menunjukkan yang pendustaan mereka itu sentiasa berterusan. Tak pernah pun mereka berhenti dalam pendustaan. Dan akhirnya pada bahagian ini Allah SWT memberikan satu keputusan yang memutuskan segala harapan mereka. Yang mana mungkin untuk orang yang berada dalam neraka ni, mereka mungkin akan rasa mungkin suatu hari nanti azabnya akan berkurang, kan. Tapi Allah kata apa? Fadhuqu falan nazidakum illa azabah. Rasakanlah azab itu, dan kami tidak akan tambah buat mereka melainkan penambahan azab. Jadi ini menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan orang yang melampaui batas, yang mana mereka ni kembali sebab ke tempat yang seburuk-buruknya, meminum minuman yang sangat panas dan juga nanah, dan mereka dapat balasan yang setimpal dengan dosa mereka. Sebab apa? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah secara berterusan. Kitab ni penolakan ataupun pendustaan mereka tu sangat kuat dan juga sangat mendalam. Okay. Hmm. Saya tengok apa lagi yang disebutkan di sini. Okay. Yang menarik yang disebut sini ialah pada ayat yang ke-27 yang kita baca tadi, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka itu tidak berharap atau tidak berharap kepada hari pembalasan. Apa yang dimaksudkan dengan la yarjuna hisaba? Tidak berharap kepada hari pembalasan. Yang pertama kata Syekh Dr. Syekh Audah, mana mereka tak menyangka pun akan ada hisab. Mereka tak pernah letak sangkaan, walaupun sedikit pun, akan berlakunya perhitungan. Yang kedua ialah mereka tak takut kepada hari perhitungan. Rojak di situ bermaksud yarjun, itu maksud yakhaf. Mereka tak pernah takut terhadap hari akhirat. Dan yang ketiga, ini pandangan yang menarik, la yarjuna hisaba, ini ialah mereka ni tak pernah merindui ataupun tidak pernah berharap untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana orang beriman sentiasa berharap dan juga merindui pertemuan dengan Allah yang Maha Pengampun. Dan kata Syekh Audah, makna ketiga ni yang lebih mendalam juga lebih tepat. Yang mana apa maksud la yarjuna hisab pada sini ialah orang kafir ni tak pernah berharap pun, tak pernah rindu pun untuk bertemu dengan Allah, dan itu ialah yang menyebabkan mereka mendapat azab di hari akhirat. Itu maksudnya. Ada apa lagi di sini? Allah kata apa? Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba tadi, kan. Ayat ke-29. Menunjukkan yang mana Allah dah rekodkan segalanya, dan segalanya akan
menjadi bukti di hari akhirat yang mereka pernah menolak kebenaran. So ayat yang ke-21 hingga 30 ni, ini ialah gambaran bahawa orang yang taghin, orang yang melampaui batas, mustahil untuk mereka melarikan diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah lindungi kita daripada menjadi dalam kalangan taghin. Okey, naik kejap. Saya nak habiskan juga malam ni supaya next kelas kita boleh surah An-Nazi'at sepenuhnya, insyaAllah. So nota ni, saya ada nota penuh dan juga slide. Nanti saya fikir macam mana nak kongsikan. So mungkin dengan sedikit bayaran yang simple. So at least dapat menampung kos Zoom dan juga beberapa perkara yang lain lah. So saya cuba fikirlah berapa yang berpatutan. Tapi rakaman kelas ni percuma, boleh dengar sampai bila-bila. Tapi untuk nota ni, nanti saya fikirlah berapa yang sesuai dan juga tak membebankan lah untuk sekadar menampung kos keseluruhan kelas. Tapi nanti saya akan umumkan di grup nanti macam mana nak dapatkan. Nota penuh pun ada. Nota penuh, berapa muka surat saya ada? Nota penuh ada dalam 30 muka surat. Slide ada 2. So nanti saya akan beritahu esok macam mana nak dapatkan nota juga slide ini, insyaAllah. Okay, kita teruskan sikit lagi, insyaAllah. Okay, kita dah tengok apa perakhiran untuk orang yang taghin. Takkan kita nak berhenti kat sini kan? Rasa takut dengar, takut tak tidur malam ni bila dengar betapa dahsyatnya balasan terhadap orang yang ingkar. Jadi kita kena dengar apa yang Quran sebut tentang balasan terhadap muttaqin pada ayat 31 hingga 36. Okey, kalau slide ni saya ringkaskan, yang mana ada 2 nikmat yang Allah berikan kepada golongan muttaqin dalam ayat 31 hingga 36. Yang pertama ialah nikmat dari sudut dunia, yang kedua ialah nikmat dari sudut rohani. Okay, kita akan go deeper nanti. Tapi nikmat dari sudut dunia ini ialah kebun-kebun, anggur, adanya wanita-wanita bergaris-garis yang sebaya, yang suci, ada gelas yang penuh melimpah dengan minuman. Itu adalah ganjaran dari sudut nikmat deria, panca indera manusia. Dan ada satu lagi nikmat yang besar di syurga, itu nikmat kerohanian. Bebas daripada perkara yang sia-sia, bebas daripada pendustaan. Dan apa yang orang muttaqin dapat di hari akhirat ni, semoga Allah jadikan kita dalam kalangan mereka. Allah kata apa? Ata'an ihsaban. Atau isabah tadi kan, sorry. Atau isabah ni dalam ayat ni kan, saya pun confuse kan. Ata'an hisabah, betul, untuk muttaqin kan. Ata'an hisabah maksudnya adalah kurniaan yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa yang Allah berikan kepada golongan muttaqin ini berbeza daripada balasan buruk yang Allah beri kepada orang yang ingkar. Tadi kita baca apa tadi untuk golongan yang ingkar? Jazaan wifaqah, balasan yang setimpal. Tapi apabila melibatkan syurga, Allah kata apa? Ata'an hisabah, pembalasan yang besar, yang melampaui usaha manusia di dunia. Dan inilah hakikatnya, yang mana kita, kalau tengok amalan kita kan, amalan kita ni sangat sedikit berbanding dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang memasukkan kita di hari akhirat ke dalam syurga ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan itu penting untuk menjemput rahmatnya, untuk membersihkan hati kita, untuk memberatkan timbangan kita. Tapi pada akhirnya, segala nikmat yang kita dapat di hari akhirat tak setimpal pun dengan amalan ibadat kita di dunia ini. Sebab apa? Sebab ibadat kita ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelalaian, ada waktunya kita istiqamah, waktunya tidak. Tapi Allah betapa pemurahnya dan juga betapa besarnya rahmatnya, memberikan balasan yang bukan setimpal dengan amalan kita, bahkan lebih daripada amalan kita. So itu maksud pada 31 hingga 36 ini. Ata'an hisabah. So kita akan go through satu persatu. Okay. Sikit lagi insyaAllah kita mendengar perbahasan ni. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba, jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Okay. Jadi dalam ayat 31 hingga 36 ni, selepas kita melihat apa yang berlaku kepada orang yang ingkar, orang yang zalim, orang yang melampaui batas, Al-Quran mengajak kita untuk melihat apa yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Yang pertama sekali dimulakan dengan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya
untuk orang yang bertakwa mafaz, iaitu tempat yang selamat. Tadi yang kita baca tadi untuk orang kafir tadi apa? Inna jahannam kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam telah menjadi tempat yang memburu ataupun melihat orang yang sedang buat kejahatan. Dan bila Allah sebut tentang orang yang bertakwa, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang yang bertakwa itu tempat yang selamat dan juga kemenangan buat mereka. Dan kemudian Allah gambarkan tentang taman, tentang anggur. Dan tujuan ini lah untuk memberikan gambaran yang dekat kepada diri kita dan juga kepada kefahaman kita. Sebab apa? Sebab nikmat-nikmat syurga ni hanya sama dari sudut nama saja. Tetapi hakikatnya sebenar hanya Allah sahaja yang tahu. Bila Allah sebut taman, bila Allah sebut anggur, bila Allah sebut pelayan-pelayan wanita, bila Allah sebut minuman yang penuh, cawan yang penuh dengan minuman, itu semua ialah takrib, iaitu untuk mendekatkan kita tentang gambaran syurga. Tapi hakikatnya yang sebenar hanya Allah saja yang tahu, bahkan lebih agung lagi daripada itu. Jadi apabila kita tengok ganjaran untuk ahli syurga ni, kita jangan bayangkan ganjaran itu sama seperti dunia kita kan. Kita tak tahu hakikatnya sebenar, melainkan nama sahaja yang kita tahu. Dan kita sebagai manusia yang masih lagi terikat dengan dunia ni, kita tak akan dapat memahami secara sebetulnya betapa besarnya nikmat syurga ni sehinggalah kita masuk ke dalam syurga. Okey, yang pertama tadi disebutkan ialah mafaz, iaitu tempat yang berjaya, iaitu syurga itu sendiri. Syurga ialah tempat yang sebenarnya kita akan dapat kejayaan kan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, sesungguhnya dia telah berjaya. Dan dalam hari ini, dalam dunia kita hidup sekarang ni, definisi berjaya ni sentiasa diikat dengan kejayaan dunia kan. Itu juga berjaya, tapi itu bukanlah kejayaan yang hakiki. Kejayaan hakiki ini ialah syurga ini, yang menjadi mafaz ini, yang menjadi tempat adanya nikmat deria dan juga nikmat rohani ini. Ini yang sebenarnya ialah kejayaan yang sebenar. Inilah yang kita perlu cari dan perlu jejakkan kaki kita ke dalam syurga ini. Allah kata apa? Mafaz, ya, tempat yang berjaya. Itu saja tempat yang sebenarnya berjaya. Allah kata apa lagi tentang syurga? Pada ayat yang ke 32, hadaiq wa a'naba. Hadaiq, taman-taman. Dan taman-taman sebenarnya dah mengangkumi anggur, a'nab, anggur. Tapi kenapa disebutkan juga anggur di sini? Sebab nak memberikan gambaran yang spesifik lagi. Syurga tu dah indah dah, yang ada kebun. Tapi nak mendekatkan lagi gambaran syurga, Allah kata apa? Ada anggur yang cantik, yang indah, yang merimbun, yang teduh. Okay, itu yang kedua. Wa kawa'iba atraba. Dan bidadari-bidadari yang sebaya, ataupun gadis-gadis yang sebaya. So ini kita kena tengok kepada tafsiran yang disebutkan oleh Syekh Dr. Jasir Audan. Okay. Saya cuba ringkaskan pembahasannya sebab panjang. Okay. Yang biasa berada dalam kitab-kitab tafsir, kawa'iba atraba. Kawa'iba atraba ialah wanita-wanita, terjemahan secara literal lah, wanita-wanita yang mula tumbuh ataupun mula ada buah dada. Itulah kawa'iba atraba dari sudut kitab-kitab tafsir. Dan ini yang diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Tapi menurut Syekh Dr. Jasir Audan, beliau tidak menerima terjemahan yang menafsirkan kawaib ni sebagai satu gambaran fizikal terhadap wanita. Sebab apa? Hujahnya adalah sebab Al-Quran tidak berbicara tentang fizikal wanita. Dan juga tak sesuai pada ayat ni untuk memperincikan fizikal wanita seperti itu, sebab konteksnya ialah muttaqin itu mengangkumi lelaki dan juga wanita. Okay, saya cuba ringkaskan. Okay. Tafsiran yang biasa kita akan jumpa kawaib atraba di sini ialah wanita-wanita, dan kawaib atraba ni sebenarnya menggambarkan bentuk tubuh wanita, iaitu buah dada lah, yang tumbuh dan juga tegak. Saya sebut ni dalam keadaan yang cuba berhati-hatilah. Tapi menurut Syekh Dr. Jasir Audan, hafizahullah, beliau mengatakan terjemahan atau tafsiran itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Sebab apa? Sebab bukan daripada cara Al-Quran untuk berbicara dan menggambarkan fizikal wanita seperti itu. Apatah lagi konteks ayat yang kita baca ni ialah menggambarkan ganjaran untuk muttaqin, iaitu orang yang bertakwa yang merangkumi lelaki dan juga wanita. Jadi, Kawaib Atroba di sini, apa yang beliau cadangkan sebagai tafsir yang lebih tepat? Yang pertama sekali ialah kawaib bukan bentuk fizikal tubuh wanita, tetapi kawaib ialah nama untuk wanita ataupun gelaran untuk wanita yang telah mencapai usia balik. Contohnya seperti kita guna kalimah dalam bahasa Arab haid untuk wanita yang haid. Okay. Yang mana bahasa Arab kalau disebut haid ialah wanita yang melalui proses haid. Ia adalah nama ataupun keadaan seseorang dan bukan gambaran diri dia. Okay. Jadi kata Syekh Dr. Jasir Audah, terjemahan yang dirasa lebih tepat atau tafsir lebih tepat ialah kawaid ialah satu nama untuk satu golongan wanita yang dah capai usia balik. Bukan gambaran ataupun keadaan bentuk tubuh wanita itu. Okay, jelas Jadi kawaid di sini adalah pelayan-pelayan muda yang melayani semua penghuni syurga, lelaki dan juga wanita, dan bukan hanya isteri bagi lelaki. Ini tafsiran yang dia bawa. Dan saya rasa ini tafsiran yang menarik dan juga penting. Mana kalau kita faham tadi, kawaid Atroba, tengoklah dalam terjemahan Quran mana pun, bidadari kan. Tapi menurut tafsiran ini, kata Syekh Dr. Jasir Audah, kawaib di sini adalah pelayan-pelayan muda. Ha, syurga yang sebenarnya dia melayani semua penghuni syurga. Berkhidmat untuk penghuni syurga. Sama ada lelaki atau wanita. Dan bukan hanya isteri bagi lelaki. Okey, ini kawaib. Maksud kawaib di sini. Okey, jelas Okey, maksud kawaib di sini ialah yang saya pilih juga sebagai maknanya ialah uh, pelayan-pelayan muda yang usianya muda yang berkhidmat untuk melayan semua penghuni syurga, pembantu. Sama ada untuk lelaki ataupun wanita. Dan ini berbeza daripada tafsiran yang ada yang mengatakan kawaim ni ialah bidadari, dan kalau ikut sudut bahasa kawaim ni ialah wanita-wanita yang baru tumbuh ataupun baru muda lah yang tumbuh buah dadanya. So ini lebih tepat menurut itu tak tepat lah maksudnya yang kawaim tu. Tapi kawaim dengan maksud pelayan ataupun orang yang melayan ahli syurga khusus untuk lelaki dan juga wanita dan bukan hanya untuk lelaki saja. Ini yang lebih tepat. Sebab apa? Sebab konteks saya ni innal muttaqin mafaza. Muttaqin orang yang bertakwa merangkumi orang lelaki dan juga wanita. Okey, jelas So, kalau tak jelas saya boleh terangkan nanti insya-Allah. Okay, kalau lewat. Okey. Sebab ada chat apa punya. Okay. Kadang tak naik dia punya chat ni, tapi tak apa. Okey, saya teruskan sikit lagi. Okey, satu lagi tafsiran untuk kawaib di sini adalah kata Syekh Saudah, kawaib di sini ialah dari sudut bahasanya bermaksud tanah yang subur dan juga baik ataupun bekas-bekas yang menarik dibuat daripada tanah liat, tembikar. Dan ini maksud kawaib Atroba yang berbeza daripada tafsiran ulama yang lain. Yang mana kata Syekh Dr. Jasir Audah, selain daripada maksud kawaib Atroba tadi ialah pelayan-pelayan muda yang melayan ahli syurga lelaki dan juga wanita, satu lagi maksudnya adalah kemungkinannya adalah tanah subur yang baik ataupun bekas-bekas yang menonjol, yang indah yang dibuat daripada tanah liat, tembikar. Sebab apa? Sebab ini kena dengan konteks ayat ni yang bercerita tentang syurga, tentang taman, tentang anggur. Jadi sesuai kalau disebutkan di sini ialah uh, berkenaan dengan bekas-bekas yang cantik di dalam syurga. Okay, jelas Okay. Saya cuba pemudahkan banyak lah. Sebenarnya perbahasan dia panjang lagi. Dari sudut bahasanya, sudut kalimahnya. Tapi saya bagi kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Dr. Jasir Audah. Sebab kalau tak, macam mana kita nak faham ayat ni kan? Wa kawa'iba atraba. Dan kalau kita tengok dalam kitab tafsir, itulah tafsirannya yang diberikan. Wa ka'san dihaqa, iaitu cawan mereka ni sentiasa penuh dengan minuman-minuman yang tak memabukkan mereka. So inilah nikmat yang diberikan kepada ahli syurga, yang mana gelas mereka ni sentiasa dituang seolah-olah sentiasa melimpah. Ha. Dan minuman ini adalah minuman yang tak memabukkan mereka kan. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba.
Di sini ditekankan bahawa di dalam syurga ni ada nikmat dari seluruh rohaninya, iaitu mereka ni berada dalam syurga ni tak mendengar perkara yang sia-sia dan mereka tak mendengar perkara yang bohong. Sebab apa? Sebab kata Syekh Dr. Jasir Audah dan juga Syed Kutub, mereka yang beriman di dunia ini, mereka lah yang paling tahu betapa seksanya hidup di tengah-tengah kelalaian dan betapa seksanya pendustaan orang yang melampaui batas. Kenapa? Antara nikmat syurga ialah tidak adanya perkara yang sia-sia, perkara yang lara, dan juga tidak ada pendustaan, perkara yang bohong dan juga dusta. Sebab orang yang benar-benar beriman kat dunia ni, dia tahu betapa seksanya hidup di tengah kelalaian, di tengah perkara yang sia-sia, dan seksanya hidup dikelilingi oleh orang yang melampaui batas dan orang yang berdusta. Jadi sebab itulah Allah berikan satu nikmat yang khusus untuk orang yang beriman, yang mana mereka tidak akan terlibat dalam perkara yang sia-sia dalam syurga. Semuanya perkara-perkara yang baik, perkara yang bermanfaat, dan tidak ada sebarang pendustaan di dalam syurga. Dan Allah kata apa? Jaza'an min rabbika atana hisaba. Kan? Kita dah sebutkan tadi yang mana pembalasan ini ialah pembalasan yang melimpah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pembalasan yang setimpal. Sebab apa? Sebab amalan kita ni tidak sempurna, tidak cukup. Tapi Allah dengan rahmatnya menerima amalan kita dan membalas dengan lebih baik lagi, iaitu dengan memberikan kita nikmat syurga yang tidak pernah berhujung. Okay, jadi ini 31-36 ini ialah gambaran untuk kemenangan hakiki bagi golongan yang muttaqin. Kita dah tengok tadi apa yang berlaku kepada orang yang ingkar, dan sekarang ialah kepada orang yang bertakwa. So ni ada perbezaan lah kan, antara golongan taghin dan juga golongan muttaqin. Okey, seterusnya nak bedah sikit lagi insya-Allah. Dah nak sampai ke penghujungnya. Ayat ke-37 hingga 40. Kalau saya pecahkan 37 hingga 38 dulu, barulah ayat 39 hingga 40. Okey. Ayat 37 hingga 40 ialah penutup yang menimbulkan kegerungan kepada orang yang ingkar. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dhalika al-yawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Okey, ayat ke-7 hingga ke-8 ni ialah Allah menggambarkan satu keadaan yang sangat menggerunkan, sangat menakutkan pada hari akhirat. Tadi dah lepas dah semua cerita tentang orang yang bertakwa, orang yang ingkar. Sekarang ini kita kembali semula untuk melihat suasana yang akan berlaku pada hari akhirat. Okay, Allah kata apa? Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya bersifat Ar-Rahman. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Dan mereka tidak memiliki di sisi Allah sebarang perbicaraan terhadapnya. Dan pada penghujung ni diberikan gambaran yang mana makhluk yang paling agung pun, iaitu para malaikat dan juga Jibril alaihissalam, mereka ni tak memiliki ruang untuk berbicara dengan Allah tanpa izinnya. Semuanya berada dalam keadaan berbaris. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada waktu itu, pada hari itu, ruh iaitu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat berada dalam satu saf dan mereka tidak bercakap kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, dan mereka menyebut perkara yang benar sahaja. Dan di sini kita perasan kan, ada 2 kali disebutkan nama Ar-Rahman. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma Ar-Rahman. Sekali lagi ialah illa man adhina lahu Ar-Rahman. Kenapa disebutkan kalimah Rahman di sini? Selepas disebutkan tentang balasan terhadap orang kafir dan juga pengajaran untuk orang yang beriman. Kata Syekh Kutub rahimahullah, penyebutan Ar-Rahman dalam ayat ini ialah penyebutan yang sengaja dibuat. Dan kenapa dibuat penyebutan Ar-Rahman ini? Nak menunjukkan yang mana pembalasan yang diberikan kepada taghin tadi, iaitu orang yang melampaui batas dan juga muttaqin, semuanya datang dari Ar-Rahman. Bahkan azab
kepada taghin juga bersumber daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Okay, macam mana nak faham? Macam mana kita nak, kalau kita sebut balasan terhadap muttaqin itu datang daripada rahmat Ar-Rahman, daripada Allah Ar-Rahman, kita faham kan? Sebab itulah balasan yang baik. Tapi macam mana saya kutuk sebut azab daripada azab terhadap golongan taghin pun sebenarnya datang daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak faham? Kata beliau ialah sebab sebahagian daripada rahmat Allah SWT itu ialah Allah jadikan orang yang buat kejahatan dapat balasannya dan kebaikan tidak disamakan dengan kejahatan. Daripada rahmat Allah kepada kita ialah Allah balas perbuatan jahat dan Allah tak jadikan kebaikan itu sama dengan kejahatan. Itu ialah rahmat daripada Allah SWT. Sebab itulah disebutkan kalimah Ar-Rahman ni 2 kali di sini. Nak tegaskan yang mana dengan Allah balas kejahatan kepada orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang ingkar, orang yang kufur, dan Allah tak jadikan balasan atau perakhiran orang yang ingkar itu sama dengan orang yang bertakwa, itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya deep untuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jelas Okay. Dan kemudian dijelaskan di sini adalah pada waktu ini ialah segala perdebatan akan berakhir, akan hilang. Segala perdebatan akan hancur. Dan pada ayat ke-39 hingga 40, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu seruan yang terbuka kan. Itu Allah kata apa? Dzalikal yaumul haq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itu adalah hari yang pasti akan berlaku. Siapa yang inginkan untuk dapatkan rahmat atau dapatkan balasan orang muttaqin, hendaklah dia mencari tempat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan. Okay, itu yang Allah berikan. Inilah seruan yang terakhir dalam surah ni, iaitu Allah SWT seru yang mana peluang tu masih lagi ada untuk kita ni. Kita masih hidup ni, pintu masih belum tertutup. Dan ini bukanlah paksaan daripada Allah, inilah seruan, undangan, jemputan. Siapa yang mahukan ganjaran orang yang muttaqin tadi, ambillah jalan pulang. Carilah jalan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini juga, sebelum jalan itu tutup dan neraka menjadi maaf untuk orang yang ingkar. Itu perakhiran. Dan diakhiri dengan satu ungkapan yang berat. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah peringatkan kamu dengan siksaan yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari yang mana seseorang melihat apa yang telah dilakukan oleh tangannya, dan pada waktu itu mereka mengungkapkan satu ungkapan yang sangat berat dalam surah ni, yang mana orang kafir ni bukan sekadar menyesal, bahkan mereka berharap tak pernah wujud pun dalam kehidupan ini. Lebih baik aku jadi tanah daripada aku berdiri berhadapan dengan akibat yang aku pilih waktu aku hidup dulu. Ini adalah satu kehancuran yang paling dalam untuk manusia kan. Bagaimana manusia pada saat itu mereka berharap kalau mereka ni jadi tanah, ataupun mereka ni tak pernah wujud pun, demi untuk mengelak daripada dapat apa yang mereka tolak dulu, iaitu balasannya. Okay. Jadi pada penghujung ni kita akan dapat lihat satu perkara yang indah, yang mana kita dapat lihat bagaimana naratif Al-Quran ni akhirnya bersatu semula. Kita tengok tadi pada ayat 1 hingga 5, manusia waktu di dunia dulu mereka angkuh kan, mereka berdebat, mereka mendustakan hari pembalasan. Dan pada ayat ke-37 hingga 40, pada perakhiran ini segala kebenaran dibongkarkan dan hanya kebenaran yang diucapkan dan perdebatan berakhir. Ini dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil sebagai Raddus Sadr alal Ajuz, kembali kepada titik permulaan. Pada permulaan surah tadi kita mendengar suara perdebatan yang bising. Amma yatasaalun, mereka tanya tentang apa. Tapi pada penghujung surah ini kebisingan itu akhirnya menjadi senyap sebab semua perdebatan berakhir. Jadi surah ni kembalikan kita semula kepada titik yang asal tadi, yang mana segala keangkuhan itu akan berakhir dengan kesenyapan, kesunyian, dan manusia akan menyesali bahawa mereka dulu ialah orang yang angkuh, orang yang tolak kebenaran, dan mereka akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Jadi nampak tak bagaimana Quran ni sebenarnya satu surah ni ialah satu kitaran yang sempurna kan, lengkap.
daripada awal sampai hujung saling berkait satu sama lain. Dan saya kira ni memang satu perkara yang baru juga untuk saya sendiri dan untuk sahabat-sahabat sekalian, dan mungkin akan ambil masa untuk merenunginya semula, tapi tak ada masalah kan? Kita dalam proses untuk belajar menjadi perkara yang biasa atau normal untuk kita tanya ataupun untuk kita uh, berfikir, dan semoga uh, cara tadabbur seperti ini bantu kita untuk melihat Al-Quran ini dengan lebih indah kan, daripada satu ayat ke satu ayat yang lain, kelompok-kelompok yang lain, daripada permulaan berkait dengan penghujung, akhirnya dia menjadi satu ring structure kan. Al-Quran ni dia ada satu structure yang lengkap daripada awal sampai ke hujung. Ini idea yang dipopularkan oleh uh, para ulama yang menulis tentang struktur Al-Quran. So dalam surah An-Naba kita nampak struktur ni kan. Daripada awal sampai ke hujung saling berkait dan kembali semula kepada daripada awalnya. Hmm. Okey, saya rasa setakat itu saja. Ni kesimpulan lah untuk paksi utama surah An-Naba. Adanya kepastian, adanya bukti rasional, ada seruan pula kepada kita. Dan surah ini tidak hanya mengerunkan dan menakutkan, ini sebenarnya menyeru kita bahawa pintu itu masih terbuka untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah lihat dah macam mana akhirat orang yang taghin. Adakah kita nak menjadi seperti mereka? Ha. Ataupun kita nak mendapat kenikmatan seperti muttaqin. Jadi kita pilih sekarang kan. Peluang ni masih ada, terbuka untuk kita. Pilihlah sesuatu yang tak menjadikan kita menyesal pada akhirat dan tak menyebabkan kita merasa alangkah baiknya kalau aku tak wujud ataupun aku jadi tanah saja yang tidak menerima sebarang perhitungan. Wallahu taala alam bissawab. Okay, maaf saya baru tengok soalan. Um, saya nak start recording dulu. Kalau ada soalan, kebas kaki. Jazakumullah khair. Um, Doakan semoga siri ini kita dapat teruskan untuk akan datang. Saya memang berniatlah untuk melengkapkan tadabbur juz 30 ni, dari surah An-Naba sampai surah An-Nazi'at sampailah ke surah An-Nas. Dan mungkin malam ni panjang sebab ni surah yang panjang, dan harapnya untuk akan datang kita boleh fokus kepada surah-surah seterusnya tanpa perlu mengulang lagi tentang pengenalan, dan juga kita melihat tadabbur tu dengan cara seperti inilah, daripada satu ayat yang lain, kelompok ke kelompok, dan kembali semula kepada permulaan. Okay, ini cara yang saya nak bawa lah dalam kelas ni. Dan saya sendiri bersyukur Alhamdulillah atas apa sambutan yang baik dari semua. Dan semoga ini tak berakhir dengan semata-mata renungan, tapi berakhir dengan amalan kita kan. Malam ni fikir kan, belum tidur aku nak jadi taghin ke nak jadi muttaqin. Kalau taghin, ini balasan untuk aku. Kalau muttaqin, ini balasan untuk aku. Jadi surah ni sebenarnya nak mengajak kita untuk buat pilihan. Nak jadi yang mana? Nak pilih jalan yang mana? Nak maaf yang mana? Nak maaf yang bersifat jahannam atau maaf yang bersifat mafaz, iaitu tempat yang selamat. Okay, jazakumullah khair. Kalau ada soalan nanti pun boleh tanya je kat grup. Saya akan cuba menjawab dengan baik. Jadi, dah suara dah. Okay, saya kena stop recording dulu. Sebelum saya makin merapu. Keluar topik dan sebagainya. Jazakumullah khair. Saya akhiri recording. Kalau soalan boleh saya jawab dalam masa berapa minit ni. Okay. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.